Okey, hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Samsul Bahari bin Ahmad Syukri, bekas pelajar diploma reka bentuk pembuatan perabot, Kolej Kemahiran Tinggi Mara Rembau. Dan ni adalah partner saya, Muhammad Rizal Kasyaf bin Muhammad Mazri, juga bekas pelajar jurusan reka bentuk perabot di Kolej Kemahiran Tinggi Mara Rembau. Okey, kami dua adalah sekarang ni adalah pemilik ataupun pengurus syarikat SSF Manufacturing Service di Sungai Petani. Jadi apa yang SSF Manufacturing Service ni buat? Jom kita tengok. Okey, SSF Manufacturing Service ni mempunyai 15 orang staff. Kemudian kita terbahagi kepada dua lah, di mana di bahagian production dan juga di bahagian design. Jadi apa yang SSF buat? Okey, untuk SSF menyediakan perkhidmatan renovation dan juga ID work. Kami cover seluruh negeri Kedah dan juga Pulau Pinang. Okey, untuk ruang production ni berkurang saiz 3,000 square feet. Agak kecil, taklah besar mana pun, tapi kita boleh menyediakan beberapa part dari segi cutting, assemble, edging dan finishing. Kalau kita tengok di bahagian belakang sekarang, ini adalah part cutting lah, di mana kita menggunakan sliding table saw untuk membuat potongan-potongan. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa halangan, dalam bulan ini juga kita akan masuk satu CNC rotor machine untuk memudahkan lagi untuk staff kita memotong. Okey, ini adalah hasil daripada mesin edging untuk menjaga kualiti daripada SSF Manufacturing and Service. Okey, ini mesin edging kita. Inilah tugas saya. Tugas saya tak berat mana, tak ringan mana. Tugas saya hanya untuk memastikan segala proses di bahagian production berjalan dengan lancar dan tiada masalah. Saya akan check semua dimension dan juga kualiti demi menghasilkan produk yang terbaik daripada SSF. Kembali balik dengan saya. Okey, saya punya tugas pula adalah menguruskan 15 orang staff yang SSF sekarang ada ni. Kemudian kita punya di bahagian saya lagi ada bahagian design, bahagian marketing, bahagian pengurusan dari segi semua benda melalui SSF lah. So semua akan melalui dengan saya. Jadi untuk bahagian sekarang ni kita di bahagian design. So yang pertama ni adalah Zahirul Al-Haq, yang lepasan daripada MMU, ialah grafik designer kita lah, grafik design kita. Yang kedua pula kita bersama dengan Cik Amirul. Cik Amirul bekas degree architecture daripada UPM. So skop kerja Cik Amirul ni sebagai sales designer lah, yang mana dia akan membuatkan design, dia akan jumpa klien kita semua daripada Cik Amirul. Yang ketiga adalah Cik Zikri. Cik Zikri ni bekas pelajar UiTM Shah Alam daripada bidang furniture dan juga bekas pelajar diploma reka bentuk perabot. Yang ketiga adalah 3D designer kita, Haziq. Haziq. Okey, Haziq ni adalah bekas pelajar UiTM Shah Alam daripada bidang furniture juga, dan juga bekas pelajar diploma reka bentuk perabot Kolej Kemahiran Tinggi Mara Rembau. Jadi kat sini banyaklah background daripada Kolej Kemahiran Tinggi Mara Rembau lah. Kami dari SSF Manufacturing and Service dan juga alumni Kolej Kemahiran Tinggi Mara Rembau mengucapkan terima kasih Mara.